Assalamualaikum. Hari ni kita nak ajar macam mana kita nak ambil prom yang dah ada kita kena copy. Contoh yang ni. Kita dah ada, kita copy, kita bawa pergi ke Google Gemini. Lepas tu kita pergi upload file. Ambil lah kita punya foto yang mana kita nak lah. Kan? Contoh kita ambil yang ikut suka kita nak ambil yang mana. Okay, kita ambil yang ni lah. So kita paste sini, right, bagi gambar naik. Lepas tu kita paste, kita send. Apa kejadian dia kita tengok. Okay, kita tunggu sat. Nampak tak? Dah dapat kan gambar ni. Cantik kan? So, kita nak simpan. Kita tak boleh simpan. Kita kena screenshot dulu. Lepas tu kita baru send. Dekat kat kita punya WhatsApp. Lepas tu, terus kita copy sekali dengan prom dia tadi. Supaya kita boleh guna lagi. Macam tu saja. Jadi korang bolehlah save. Nak post ke FB ke apa ke. Macam tu saja. Selamat mencuba.